Aku tak sabar nak jadi OKU. Hah? OKU? Hai, guys pagi makan pagi, guys petang tak makan langsung. Apalah, jadi kita ni sop. Ish, malang betul aku hari ni. Dah apa malang? Aku dah habis duit beli nombor ekor ni. Habis satu pun tak kena. Alah, banyak hutang. Itulah, aku cakap dengan kau. Kalau nak ikan nombor, ada tempat yang kita boleh pergi sebelum nak tikam tu. Betul ke? Boleh percaya ke tempat tu? Ada, betul. Aku ada boleh tunjukkan rumah dia kat kau. Rumah ni memang power gila lah. Oh. Sebab ngangkung-ngangkung ni dia memang power. Mantap. Sebab ramai dah pergi tempat dia. Sebabnya belakang rumah dia tu ada satu pokok besar. Pokok besar tu lah yang ngangkung. Oh. Dekat pokok besar tu dia ngangkung-ngangkung kan. Dia ada keluar nombor. Nombor tu confirm boleh jadi. Cantik lah tu. Jom kita pergi. Aku tak sabar nak jadi OKU. Hah? OKU? Kau nak cacat ke apa? OKU orang kaya Yusof. So belum kaya dah sombong ya. Jom. Gerak sarang. Sekarang? Tak sabar aku nak pergi. Okey, jom sekarang. Mari. Kau ni, sabarlah sikit. Oh. Okey. Gerak. Cepat sikit so, lambatlah kau bawa ni tu. Cepat sikit. Cepat macam mana? Kau ni berat dosa. Alah, cepat je lah. Sob, kayu tu. Mana? Kayu. Aduh. Ada Sob. Ada Sob. Ada. Aduh. Tolong weh. Apa ni? Sandul. Aduh, sandul. Apa? Kau sampai sepeda tu malah apa kau ni? Aduh, sandul. Sebab kau akan sandul. Kau lah ni Ali, suruh aku buat laju. Kan dah jatuh dah. Dah. Kau salahkan aku pula. Dan kau tu yang tak cepat gaya. Aduh, ngajak pergi ngangkung. Ngangkung. La ilaha illallah, Allahu akbar. Dah lali Yusuf. Aku pun dulu macam tu juga. Kau pun tak judi juga? Itu nasi aku lah. Tapi aku dulu macam korang juga. Orang kaya ke? So, Kau tengok sekarang aku kaya ke tak kaya. Tapi bukan kaya ke miskin ke aku yang cerita. Yang aku nak cerita berkat tu kan, walaupun sikit tapi berkat, insya-Allah. Ini kita main judi. Kau dah lah main judi, satu hal haram, dosa pula. Kau ngangkung lagi, syirik kau tu. Nak jadi apa kau ni? Sekarang ni aku dah kerja, dah cari rezeki yang halal. Sikit pun tak apa, yang penting berkat. Bolehlah bagi anak bini aku makan. Aku bukan nak marah ke nak apa. Aku bagi nasihat sikit lah. Apa yang korang buat ni salah tau dari segi undang-undang syariah. Kalau nak ikutkan undang-undang syariah dekat negeri Selangor ni, judi je dah RM3,000 kau kena. Belum lagi ngangkung ni mujaan salah tau. Sul, yelah Sul. Aduh, kita orang tahu lah, kita orang kalah. Kita orang risaulah kali ni dah. janji kita tak buat lagi lepas ni. Janji. Ngam lah ni dah masuk waktu. Jom pergi masjid, kita solat Zuhur sama-sama, solat taubat sama-sama. Tapi Sul, Apa lagi kau? nombor kosong pun okey juga kan? Itu Rolex. Judi online pun salah juga. Apalah kau ni.